Kita bercakap tentang perubahan diri kerana di hujung ini kita sudah pun melalui satu latihan yang intensif. Intens. Orang kata apa, tiada hari tanpa latihan. Setiap hari ada je benda yang patut mengetuk kita. Contohnya bangun sahur tu saja adalah satu didikan sebenarnya kan. Bangun pagi nak makan hanya semata-mata untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang panjang tu. Didikan untuk kita bersiap siaga menghadapi ujian hidup kan. Banyaklah kan, namakan apa saja setiap yang kita lalui dalam bulan Ramadan ni adalah ada didikan dia tersendiri. Jadi seharusnya sampai di hujung ini ada benda yang kita boleh ukur dan kita nak ukur untuk lihat adakah kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik. Okay, bercakap tentang perubahan. Perubahan ni bunyi klise, kita kena berubah. Orang yang tidak berubah tu orang yang sudah mati kan. Setiap hari kita punya sel-sel kulit pun berubah. Orang yang membuat keputusan untuk tidak berubah lagi itu adalah orang yang sudah memilih untuk mati sebelum mati. Perubahan adalah benda yang penting dalam kehidupan, menghantar kita ke hadapan. Menghantar kita ke depan. Jadi kalau kita cakap kita tak nak berubah, seakan-akan kita membiarkan diri kita berada di belakang. Orang lain dah ke depan dah, kita kat situ lagi kan. Sebelum Ramadan kita dah listkan apa aku nak hadap, apa target-target, apa yang nak diubah, apa rasa macam nak dibaiki dan sebagainya, supaya kita boleh ukur kan. Okay, fast forward tak apa, kalau tak buat pun tak apa. Kita dah lalui latihan ni. Macam mana nak ukur yang kita dah berubah, ataupun macam mana nak memastikan kita melalui Ramadan dalam keadaan Ramadan berjaya mengubah kita. Okay, saya nak bawa satu fasa-fasa di mana manusia berubah kan. Ada satu graf tu, dia bentuk macam ni. Bermula dengan shock, terkejut. Kita terkejut dah masuk Ramadan. Jadualnya mengubah kehidupan kita, badan kita pun nak adapt. Kemudian dia akan jadi doubt ataupun self-denial. Self-denial ataupun menyoal, apa aku buat ni? Kenapa aku buat ni? Betul ke apa aku buat ni? Kan? Kita akan bertanya-tanya. Kenapa kita bertanya? Sebab kita nak regulate benda tu. Kita nak regulate perubahan yang sudah berlaku, yang mengejutkan kita tadi. Kemudian regulasi, kita memproses perkara itu, akhirnya akan buat kita sampai kepada satu titik, iaitu self-acceptance. Menerima keadaan. Okey, aku dah boleh adapt dengan jadual Ramadan. Aku dah boleh adapt dengan didikan Ramadan. Bangun malam, baca Quran, sedekah kan. Boleh adapt. Okey, fine. Inilah yang Ramadan nak sampaikan aku kepadanya. Self-acceptance tu sudah berlaku. Kemudian dia akan jadi experimentation. Kita cuba-cuba. Okey, hari ni saya nak tambah sikit lagi lah. So macam nak baiki sikit lagi lah, nak tambah bacaan Quran, boleh ke tak kan. Self-experimentation. Kemudian dia akan ada satu lagi fasa kita sebut sebagai meaning making. Meaning making, kita dah eksperimen kan. Lepas kita eksperimen benda-benda baru tu, kita dah mula memberikan makna kepada apa yang kita cuba-cuba tadi tu. Maksudnya, aku buat benda ni, rupanya ada kebaikan untuk aku. Kebaikannya adalah ini. Aku rasa macam aku dah jumpa hikmah di sebalik perbuatan ni. Dan aku dah jumpa kenapa aku kena teruskan perbuatan ini lepas Ramadan. Kita membuat makna-makna yang menjadikan perbuatan kita terhubung kepada hati kita. Kita memahami benda tu. Bukan sekadar buat secara bentuk rupa, form, tapi sebab kita faham kenapa aku buat. Kalau aku tak buat, apa yang jadi? Kalau aku buat, apa yang jadi? Kan? Itu meaning making. Sehinggalah apabila kita memaknai sesuatu, sahabat-sahabat, kita akan pergi kepada integration. Kita boleh integrate perbuatan-perbuatan kita tu ke dalam kehidupan kita, menjadi peribadi kita. Berubah tu satu perjalanan yang panjang. Sebab tu Allah bagi kita 30 hari ataupun sebulan, supaya kita boleh lalu benda tu. Kita boleh fikir, kita boleh renung, kita boleh masukkan ke dalam hati kita. Dan cantiknya 10
malam terakhir tu berada di hujung adalah kerana pada waktu itu hati kita betul-betul kena khusyuk untuk buat meaning making tadi. 10 hari terakhir tu kita perlu cut off all the distractions supaya kita boleh mencerna hikmah-hikmah yang ada dalam apa yang kita lalui tadi tu kan.